Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah binti Ahmad Kasim, peserta dari SMK Putrajaya Peristin 181, kod sekolah WEA 2009 ingin berkongsi mengenai sebuah buku yang sangat menarik yang mampu mengalirkan air mata pembaca. Fatini Yaakob, seorang wartawan dan penyelidik yang bersemangat dalam isu sejarah, budaya dan hubungan antara kaum, telah menghasilkan karya monumental bertajuk Natra, Cinta, Rusuhan dan Air Mata. Buku setebal 474 halaman ini diterbitkan oleh Universiti Teknologi Malaysia Press, mengangkat kisah perjuangan identiti agama dan budaya melalui pengalaman tragis Natra. Penulisan ini menjadi simbol keberanian wanita dalam mendepani pertembungan budaya agama. Bayangkan perasaan seorang gadis Belanda terpisah daripada insan yang dianggap ibunda kandungnya. Keputusan mahkamah itu bukan sekadar pemisahan fizikal, tetapi juga tamparan emosi yang melukakan hati muda Natra. Natra atau nama asalnya Huberdina Maria Hertog dilahirkan pada 24 Mac 1937 di Terjemahi, Jawa Barat. Semasa Perang Dunia Kedua, beliau diasuh oleh Cik Aminah binti Muhammad, seorang wanita Melayu Islam selepas keluarganya tidak mampu menjaga beliau. Di bawah jagaan Cik Aminah, Natra dibesarkan sebagai Muslimah dan berkahwin dengan Mansur Adabi pada usia 13 tahun. Namun, kehidupan harmoni ini tergugat apabila ibu bapa kandung Natra menuntut hak penjagaan. Keputusan mahkamah di Singapura pada tahun 1950 memerintahkan Natra dikembalikan kepada keluarga asalnya. Keputusan ini mencetuskan rusuhan besar yang mengorbankan 18 nyawa dan mencederakan lebih 170 orang. Natra akhirnya dibawa ke Belanda, di mana beliau menjalani kehidupan penuh tekanan dan konflik identiti. Antara peristiwa yang menarik ingin saya kongsikan adalah rusuhan Natra 12 Disember 1950. Keputusan mahkamah untuk memisahkan Natra daripada Cik Aminah mencetuskan protes besar-besaran dalam kalangan masyarakat Melayu Muslim di Singapura dan Tanah Melayu. Rusuhan selama 3 hari menjadi simbol perjuangan mempertahankan hak agama dan budaya, mencerminkan semangat perpaduan umat Islam yang tinggi. Kedua, kehidupan di Belanda selepas dipaksa kembali ke Belanda. Natra mengalami tekanan emosi yang mendalam. Kehidupan di bawah penjagaan keluarga kandungnya jauh berbeza. Beliau juga dipaksa memeluk agama Kristian yang menyebabkan luka emosi yang sukar diubati. Antara nilai pengajaran cerita ini adalah pengajaran pentingnya identiti diri. Kisah Natra mengajar remaja untuk mempertahankan identiti agama dan budaya mereka. Walaupun menghadapi cabaran besar, teguhlah pada prinsip hidup yang diajar oleh agama dan keluarga. Kedua, kasih sayang terhadap ibu bapa. Walaupun dipisahkan oleh jarak dan keputusan, kasih sayang Natra terhadap Cik Aminah tetap utuh. Pengajaran untuk semua lapisan masyarakat pula. Yang pertama, kepentingan perpaduan umat Islam. Rusuhan Natra menunjukkan betapa pentingnya umat Islam bersatu dalam mempertahankan hak agama. Perpaduan adalah kekuatan yang mampu mengubah nasib masyarakat. Kedua, kesan penjajahan terhadap identiti. Kisah Natra mencerminkan kesan mendalam penjajahan terhadap identiti peribadi dan masyarakat. Kita harus menghargai kebebasan dan terus mempertahankan warisan budaya. Dan yang ketiga, kisah ini mengajar kita untuk menghormati kepercayaan dan nilai orang lain, terutamanya dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia. Harapan untuk generasi muda adalah generasi muda harus mengambil iktibar daripada sejarah seperti kisah Natra untuk membina masa depan yang harmoni dan bermaruah. Dengan memahami dan menghargai sejarah, mereka dapat memupuk nilai keagamaan, kemanusiaan dan keadilan yang menjadi asas kepada perpaduan masyarakat. Semoga kisah Natra menjadi inspirasi untuk terus mempertahankan prinsip hidup walau di mana sahaja berada. Cantik jelita suasa anak anda, sinar menyinar di suluh pelita. Andai bebas dakapan Belanda, tentu dipeluk ibunda tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.